Korang tak pelik ke? Ayam gepuk simple gila tapi harga dia kadang kalah nasi lemak, kalah nasi kerabu yang bahan dia segunung. Kalau fikir balik, nasi lemak ada santan, sambal, bawang, ikan bilis, kacang, timun, banyak benda nak kena buat. Nasi kerabu pula lagi ekstrim. Ada ulam, sambal, krisik, budu, ayam, nak perap semua. Kompleks level chef Michelin. Tapi ayam gepuk, nasi, ayam goreng, sambal tumbuk. Simple tapi harga 13 ke 18 ringgit. Easy. So, kenapa? Pertama, trend and branding. Ayam gepuk bukan jual makanan je. Dia jual experience pedas sampai berpeluh. Orang bayar untuk pedas, bukan untuk ayam. Yang kedua, kos sambal. Walaupun nampak simple, sambal gepuk guna cili banyak gila. Cili sekarang bukan murah. Makin merah, makin mahal. Ketiga, kos struktur kedai. Banyak kedai ayam gepuk operate macam mini franchise. Sewa mahal, staff mahal. So, harga pun naik ikut keadaan. Yang keempat, psychological pricing. Harga makanan viral tak ikut complexity. Dia ikut demand. Macam burger fast food, simple tapi premium. Sementara nasi lemak dan nasi kerabu pula, walaupun rumit, orang dah biasa beli murah. So, harga dia terkunci ikut expectation lama. So, ayam gepuk simple tapi harga premium. Korang rasa makanan mana patutnya lagi mahal? Ayam gepuk ke, nasi lemak atau nasi kerabu?